Filem ni memang sukar mencabarkan sebab memerlukan gandingan tenaga lebih kurang 250 pelakon dan kaki tangan produksi, dan bahagian yang besar lakonan, production sendiri dan juga kesan khas dalam post produksi adalah bidang yang begitu besar sekali. Jadi saya ada tim saya macam penerbit eksekutif Aida Fitri dan bahagian produksi kesan khas Ibrahim Ilyas. Mereka yang kawal semua untuk bantu saya, sebab tanpa mereka memang sukar. Tanpa ada tim yang kuat ni susah nak buat filem latar sejarah ni, sebab banyak penelitian yang kami kena buat. Walaupun ia filem fiksyen, tapi bila berlatarkan sejarah yang penting, kami tidak boleh memperjudikan perkara-perkara kisah benar yang besar itu. Masa casting tu, kami panggil ramai pelakon, tapi apa yang kami lakukan, kami buat make-up test juga. Kami buat make-up di internet, ni kita programkan supaya dapat siapa yang paling rapat dengan watak yang kita cari, untuk menjadi Tun Razak, untuk menjadi Tun Ismail, Tun Raha dan Tun Puan Nur Ashikin. Itu satu syarat lah. Kemudian siapa yang boleh beri saya masa bekerjasama datang latihan. Kalau tak dapat datang latihan, saya tak boleh nak ambil. So pelakon-pelakon ni sedia beri masa mereka, dan saya syukurlah mereka memberikan kerjasama. Begitu juga pelakon yang bantu watak-watak kecil pun mereka datang untuk latihan. Yang buat cameo pun datang. Noman Hakim datang untuk latihan. Saya memang berterima kasih mereka dapat bergabung dan bekerjasama untuk menjayakan filem ini. Ramai yang tanya kenapa buat filem berlatar sejarah, sebab penonton nak tengok filem action, filem hantu, filem seram dan sebagainya. Memang industri di mana-mana juga perlukan berbagai-bagai genre. Tapi bagi saya dalam keadaan sekarang, saya rasa kami setuju yang penting kami ketengahkan cerita ini supaya semua orang tahu ini satu sejarah yang kita tak boleh hilangkan, dan belajar daripada sejarah Mei 13 ini bagaimana dua pemimpin Tun Razak dan Tun Ismail ni mengorbankan, boleh kata, jiwa raga lah untuk bawa negara ni ke depan. Dan kami nak penonton muda generasi sekarang kenal siapa dan apa yang Tun Razak dan Tun Ismail dah lakukan untuk negara ini. Saya harap mereka semua datang. Siapa yang rasa satu hari nak jadi pemimpin, pemimpin classroom ke, pemimpin rumah ke, pemimpin NGO, pemimpin politik, anda kena tonton filem ini supaya kenal apa yang seorang pemimpin itu perlu buat.